Lori tak salah, sebaliknya Chelsea ataupun mangsa kematian yang salah. 2 hari yang lepas, sebuah lori merempuh beberapa buah kereta di hadapan Tol Bukit Kajang dan menyebabkan seorang bayi cuma 1 tahun telah meninggal dunia. Kita amat sedih dan bersimpati dengan keluarga kematian. Namun, Menteri Pangkutan Anthony Loke dalam kenyataan media beliau asyik menyalahkan keluarga mangsa kematian kerana tidak pakai Chelsea. Semasa kejadian berlaku, kenderaan tersebut dan bayi tersebut tidak diletakkan dalam child seat. Jadi tidak ada penggunaan child seat. Berkali-kali Anthony Loke sebut Chelsea. Kita ingin bertanya, bukankah pemandu lori maupun pengusaha lori yang bersalah? Kenapa salahkan mangsa kematian? Tidakkah Menteri Pangkutan Anthony Loke bersimpati dengan keluarga mangsa kematian? Rakyat mahukan Anthony Loke menjalankan satu siasatan terperinci dan memberi satu jawapan yang memuaskan kepada seluruh rakyat di negara ini. Anthony Loke bukan sahaja tidak mengakui kegagalannya dalam menjalankan penguatkuasaan ke atas pengusaha lori maupun pemandu lori yang tidak mematuhi undang-undang. Sebaliknya, Anthony Loke shifting the issue kepada Chelsea. Dia asyik salahkan mangsa kematian maupun keluarga mangsa kematian yang tidak pakai Chelsea. Tidakkah Anthony Loke kamu bersimpati dengan keluarga mangsa kematian? Saya sebagai seorang ayah, saya amat bersimpati dengan mereka dan saya ingin ucapkan takziah kepada mereka. Semoga tabah menghadapi dugaan hidup ini. Kepada Anthony Loke, kamu tidak patut salahkan keluarga kematian, tidak patut salahkan Chelsea. Salahkan kamu sebagai menteri yang gagal menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik.